Ramai di antara kita ni selalu bermain-main dalam dunia. Lagi-lagi bab agama kita sendiri. Macam dalam surah Taubah ayat 65. Innama kunna nakhudu wa nal'ab. Sesungguhnya kami hanyalah bersenda gurau dan bermain-main sahaja. Bergurau ni ada masa dia tahu. Kadang-kadang bila kita ni langgar perintah Allah, langgar fitrah yang Allah dah susun dekat kita ni, seolah-olah kita ni nak mencabar Allah SWT. Menguji, nak test Allah ni. Pernah ada satu kaum yang mana zaman Nabi Lut lah tuan-tuan. Yang mana dia diuji dengan kaum yang LGBT semuanya. Kebanyakannya LGBT. Dan mereka melanggar fitrah mereka dan mengubah ciptaan yang Allah dah cipta pada mereka. Dan Allah marah tak? Marah. Allah murka tak? Murka. Macam mana Allah terbitkan rasa marah dekat mereka? Allah mengazab mereka dengan membalikkan bumi habis mati kaum-kaum Nabi Lut ketika itu. Jadi kita yang dah berada di hujung dunia ni, jangan sesekali cuba untuk cabar Allah. Allah kata kun fayakun. Kita tak mampu dah nak buat apa. Ambil teguran ni. Mungkin ini cara Allah nak sampaikan pada kita. Okey? Sampai sini faham?